Hai kawan-kawan, cuba teka kami kat mana? Kami dekat Tanjung Piai. Kawan-kawan, nak tahu tak kami buat apa dekat sini? Pada 16 April 2026, Unit Pemulihan Khas PPD Pontian telah menganjurkan program Kembara Senyum Plus untuk murid pemulihan khas dari sekolah-sekolah daerah Pontian. Program ini bermula dengan pendaftaran murid dan guru-guru pemulihan. Semuanya bertempat di Dewan Seri Tanjung. Sekarang ni, kami pun nak pergi daftar sekali. Jom teman kami pergi ke Dewan. Kawan-kawan, nak jumpa tak dengan guru-guru pemulihan dan murid-murid pemulihan daerah Pontian? Jom saya tunjuk. Untuk pengetahuan kawan-kawan, Senyum Plus merupakan singkatan bagi sedia dan yakin untuk membaca plus menulis. Program kali ini, murid-murid diberi misi untuk jelajah alam di Tanjung Piai. Murid-murid diberikan beberapa perkataan dan diminta untuk mencari serta menangkap gambar sebagai bahan bukti dari pencarian mereka. Nampak tak mereka macam tercari-cari sesuatu? Mereka sedang mencari objek yang ada pada senarai mereka. Agak-agaknya apa ya? Tada! Nampak kan anak ketam tu? Itulah antara hidupan yang mereka perlu cari. Selain itu, mereka juga ada mencari siput, tupai, monyet dan ikan. Selepas mengembara, setiap kumpulan perlu kekelop yang menjadi daya tarik ke pelancong untuk bergambar secara rasmi. Selepas tamat mengembara, semua peserta perlu berkumpul di Dewan Semula untuk slot usaha kuat hasil hebat. Menarik kan program Kembara Senyum Plus ni? Apa kata kita dengar pandangan guru-guru pemulihan pula? Boleh perkenalkan diri? Waalaikumsalam. Nama saya Cikgu Syazni, merupakan pengurusi M3P iaitu Majlis Pemufakatan Pemulihan Daerah Pontian. Pada pendapat cikgu, apakah kepentingan objektif program ini? Okey, objektifnya untuk agar murid-murid ni dapat melihat suasana luar dan berdasarkan apa yang mereka belajar dalam kelas. Jadinya benda ni sangat penting, di mana salah seorang daripada peserta ialah anak murid saya sendiri yang tak pernah jejak kaki pun di Tanjung Piai. Jadinya ini satu pengalaman yang barulah untuk mereka. Apakah peranan cikgu dalam memastikan kebajikan sasaran peserta program ini terjaga? Okey, baiklah. Untuk program ni, kita dah buat persiapan awal di mana semua guru ada peranannya masing-masing dari segi makanan, penempatan dan sebagainya. Daripada KPPD sendiri main peranan, PPD pemulihan dan juga cikgu-cikgu pemulihan semua main peranan yang sama penting lah untuk menjayakan program ni. Apakah komitmen cikgu dalam memastikan program ini tercapai? Okey, peranan dan komitmen yang cikgu sebagai pengerusi, di mana cikgu bersama-sama dengan Cik Syahran membantu guru-guru yang lain, memberi tugasan kepada guru-guru yang lain agar semua pihak ada peranan dia, semua pihak tahu peranan dia, termasuk sekali guru pengiring dan cikgu juga in charge dari segi makanan dan juga keselamatan. Keselamatan paling penting sekali untuk program ni sebab kita pergi ke tempat yang tak biasa, yang murid-murid tak biasa dan ada unsur-unsur seperti monyet, ketam. Itu kalau murid tak didedahkan dengan keselamatan yang betul, mungkin ada masalah. Terima kasih cikgu kerana sudah diwawancara. Okay. Kau boleh perkenalkan diri? Okey, nama saya Cikgu Syahaniza binti Sarkawi dari SK Seri Al-Ulum Benut. Boleh tak cikgu jelaskan apa kebaikan program ni? Okey, baik. Program Kembara Senyum Plus ni, selain murid-murid belajar dalam kelas biasa, kita bagi pendedahan murid kepada situasi yang sebenar lah. Dan kita kaitkan juga semua maklumat yang ada dalam modul senyum kita. Itulah antara kebaikan yang memang kita nampak pada budak.
Terima kasih cikgu kerana sudi diwawancara. Selamat pagi cikgu, boleh perkenalkan diri? Nama saya Cikgu Syam Kawai, saya dari SJKC Chiao Min. Apa harapan cikgu terhadap program Kembara Senyum Plus pada masa akan datang? Saya rasa program Kembara Senyum Plus ini adalah satu peluang untuk murid-murid untuk mempelajari perkataan-perkataan melalui alam sebenar. Jadi harapan saya berharap murid-murid akan lebih berminat jika dapat peluang untuk menyertai program tersebut. Lepas tu saya harap program ini akan teruskan. Jadi murid-murid yang lain, terutamanya murid pemulihan, dia boleh menerokai alam dengan lebih nyata. So sekian saja. Terima kasih. Terima kasih cikgu kerana sudi diwawancara. Assalamualaikum cikgu. Cikgu boleh perkenalkan diri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama cikgu Azrah binti Ahmad Sajuri daripada Pejabat Pendidikan Daerah Pontian. Apa pendapat cikgu tentang program Kembara Senyum Plus ni? Okay, Alhamdulillah untuk program Kembara Senyum yang memang kita laksanakan, kita wujudkan khas untuk murid pemulihan khas dan kita bawa semua murid-murid pemulihan khas yang kemahiran pemulihan 10 ke atas ke Tanjung Piai, Taman Negara Tanjung Piai pada hari ini untuk dia apply apa yang mereka belajar daripada klinik senyum dan juga modul senyum di sinilah. Jadi kalau kita tengok hari ini, alhamdulillah mencapai objektif yang kami harapkan dan kami harap murid-murid pemulihan yang datang pada hari ini dapat melepasi kesaringan dan kembali ke arus perdana dan menguasai 3M dengan jayanya lah. Terima kasih cikgu kerana sudi diwawancara. Hai, nama awak siapa? Nama saya Nurisha Kalisha. Awak darjah berapa? 2. Awak seronok tak bila pergi sini? Seronok. Apa yang awak nampak tadi? Pokok kura-kura ketam. Okey, terima kasih. Siapa nama awak? Alifah. Awak daripada sekolah mana? Sekazerkat. Darjah berapa? 3. Tadi best tak? Best. Main apa je? Monyet. Tadi awak apa je kat sana? Main siput. Lagi? Tengok tupai. Terima kasih. Di hujung Kembara kita pada hari ini, kita bukan sekadar menjejakkan kaki di Tanjung Piai, tanah penghujung benua Asia, tetapi kita juga menyemai harapan di taman hati murid-murid pemulihan di sini. Setiap langkah yang dipijak dipenuhi dengan sukacita dan kosakata yang dipelajari. Ibarat sinar matahari yang menyusup di celah-celah akar pokok bakau. Begitulah juga manfaat program ini yang akan menyinari hati murid-murid pemulihan agar terus berjaya di masa hadapan. Semua dah tengok kan? Best tak? Kalau best, jangan lupa Like dan subscribe dan share. Ingat ya, senyuman itu kecil tapi impaknya besar. sekian. Terima kasih.